High Utilities Rescue Vehicle, Ambulance Penyelamat APM, High Angle Rescue Vehicle, Special Rescue Vehicle, serta aset penyelamat di air seperti amphibious boat, boat RIV dan jet ski. Turut dipamerkan adalah peralatan yang digunakan dalam operasi runtuhan bangunan, operasi krisis kemanusiaan dan perkhidmatan penyelamat pantai, mencerminkan kekuatan, kepakaran dan kesiapsiagaan APM dalam melindungi nyawa dan harta benda. Berikut pancaragam Gabungan Rela Malaysia, pimpinan Drum Major Nurliza binti Abu Kasim dengan kekuatan 50 anggota, Gabungan Akademi Latihan Rela Malaysia dan Pusat Latihan Rela Negeri Sabah. Melangkah gagah dengan slogan keramat dari rakyat, bersama rakyat, untuk rakyat, di bawah pimpinan Pedoman Pesuruhjaya Rela Hendra bin Herman dengan kekuatan 150 pegawai dan anggota. Kontingen Rela Malaysia tampil dengan tekad memperkasa perkhidmatan untuk memperkukuh kesejahteraan rakyat dan negara demi merealisasikan apresiasi Malaysia Madani. Dan berikut pancaragam Setia Perwira Jabatan Imigresen Malaysia dengan kekuatan 50 anggota dan pimpinan Drum Major Pegawai Imigresen Kajin Sim Lai Su menampilkan persembahan berdisiplin, bersemangat dan penuh dedikasi dalam berbagai acara rasmi Jabatan Imigresen Malaysia. Acara pembarisan dan gerakan diteruskan dengan kontingen Jabatan Imigresen Malaysia segak melangkah dengan slogan integriti, profesional, mesra di bawah pimpinan yang berbahagia Datuk Lokman Effendi dan tata tertib pasukan kawalan khas, pegawai-pegawai kawanan dan pegawai-pegawai penguatkuasa lengkap bersenjata. Acara berbarisan diteruskan dengan penampilan pertama kontingen Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia diketuai oleh Inspektor Ismail bin Ahmad dengan kekuatan 115 anggota. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia merupakan agensi baharu di bawah Reformasi Madani, membuat penampilan sulungnya dalam perbarisan dan perarakan Hari Kebangsaan dengan memaparkan tahap disiplin, komitmen dan tak setia warganya dalam mempertahankan negara Malaysia. Menyusul pancaragam Mega Simfoni Jabatan Penentukan Jalan dengan kekuatan 40 anggota, pimpinan Drum Major Mega Simfoni JPJ Syahrul Amin bin Muhammad Azhari. Bakal melintas pentas kenamaan ialah kontingen Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ diketuai Pegawai Penguatkuasa Kanan Suhaina binti Bahari dengan kekuatan 150 orang pegawai dan anggota tampil segak dan gagah mendukung aspirasi Malaysia Madani. JPJ telah memainkan peranan penting sebagai peneraju dalam aspek penguatkuasaan dan keselamatan jalan raya. Turut dipamerkan ialah aset operasi JPJ yang mencerminkan kesiapsiagaan, keupayaan dan kecekapan
Pasukan Pancaragam Penjara Malaysia, pimpinan Inspektor Azhar Afiq Afifi bin Azman dan dibantu oleh Band Sarjan Major Pancaragam Penjara, Sarjan Major Syahrizan bin Izwan Shah, terdiri daripada 40 anggota, iaitu gabungan 15 anggota Jabatan Penjara dan 25 prospek. Inspirasikan harapan sebagai peneraju perkhidmatan kolektif Jabatan Penjara komited memulih, membimbing dan membina insan demi kesejahteraan masyarakat dan negara. Turut serta ialah aset haiwan 10 ekor anjing daripada unit K9. Menyusul ialah aset-aset Jabatan Penjara Malaysia terdiri daripada motosikal Suzuki GSX-S 1000, motosikal Suzuki V-Storm 250, Nissan Navara Double Cab Ultra PL780, Toyota Hilux Pro, JMC Vegas Pro, Honda CBLE, Hilux Unit K9, Isuzu D-Max Unit K9. Acara perbarisan dan perarakan Hari Kebangsaan diteruskan dengan pancaragam Jabatan Kastam Diraja Malaysia, pimpinan Tuan Muhammad Syahrizal bin Muhammad Ghazali dan Drum Major Tuan Muhammad Nur Arif bin Rumeli dengan kekuatan 50 orang anggota. Integriti tegas. Jabatan Kastam Diraja Malaysia turut diperkasakan dengan aset-aset pembuatkuasaan strategik, iaitu 10 ekor anjing pengesan dada atau tembakau K9 dan aset-aset kenderaan Isuzu D-Max pembuatkuasaan kenderaan K9, bot laju kelas penumpang P053 dan sebuah bot kereta trip. Seterusnya, kontijen pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART diketuai oleh Kapten Plebenus Bernard dengan kekuatan 100 anggota tampil segak dan gagah mendukung aspirasi madani. SMART telah memainkan peranan tersendiri sebagai peneraju bagi operasi mencari dan menyelamat di peringkat antarabangsa sebagai heavy user team di bawah International Search and Rescue Advisory Group INSARAG. Turut dipertontonkan ialah Utility Terrain Vehicle UTV, antara aset penting dalam operasi mencari dan menyelamat. Sedia menyelamat cepat pasukan pancaragam diketuai oleh penolong kanan penguasa bomba Ahmad Najab bin Zul dan dipimpin Drum Major Pegawai Bomba Muhammad Zul Amin bin Jumail. Melangkah segak penuh berdisiplin dengan berpaksikan motor bomba tonggak penyelamatan negara. Menyusul ialah kontingen Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia diketuai oleh penolong Pesuruhjaya Bomba Faizal Izani bin Azizan dengan kekuatan 106 ekor anjing pengesan K9. Kontingen Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia turut menampilkan 15 aset kenderaan dan gerda pelbagai fungsi bagi operasi pemadaman
emergency, 3 unit motorcycle racing convention motorcycle, emergency medical rescue service, fire forensic vehicle, 2 aset baru jabatan, K9 rescue tender dan mobile command vehicle, urban search and rescue vehicle, compact fire rescue tender, amphibious rigid inflatable boat dan Kevlar boat bersama-sama adik-adik kelab bomber cilik. Fire rescue tender yang dilengkapi dengan warna cannon, foam tender, aerial ladder platform turntable dan mengakhiri perakan ialah transportable recompression chamber system aset strategik JBPM yang berfungsi sebagai kedua rawatan hyperbaric bergerak bagi memberikan rawatan kecemasan kepada anggota penyelam pasukan penyelamat di air PPDA JBPM. JBPM terus komited merealisasikan visi menjadi sebuah organisasi berprestasi tinggi dan sentiasa bersedia melaksanakan misi menyelamat. Menyusul ialah pasukan pancaragam Askar Timbalan Setia Negeri Johor dengan kekuatan 31 anggota di bawah pimpinan pengarah pancaragam Askar Timbalan Setia Negeri Johor, Kapten Rahizat bin Muhammad Yasir dan dibantu oleh Drum Major Staff Sergeant Muhammad Alias bin Selamat. Menghampiri pentas kenamaan kini ialah kontingen Askar Timbalan Setia Negeri sambutan Hari Kebangsaan 2026. Turut serta ialah aset operasi yang digunakan ketika membuat acara pembarisan akan diteruskan dengan menampilkan kontingen pasukan keselamatan negara terdiri daripada Angkatan Tentera Malaysia dari pasukan darat, laut dan udara, pasukan Polis Diraja Malaysia dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Mendahului kontingen keselamatan negara ialah pancaragam Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau ringkasnya Maritim Malaysia dengan kekuatan 39 anggota mengiring kontingen Maritim Malaysia dalam menzahirkan semangat patriotisme serta kecintaan terhadap tanah air. Menyusul kontingen maritim kedaulatan serta kepentingan maritim negara. Menyusul gagah ialah aset laut dan darat Maritim Malaysia terdiri daripada bot kelas perkasa, bot kelas Benting, bot kelas Ibrahim, Emo, jet ski, kenderaan pangkalan hadapan cari lama serta mobile surveillance unit, simbol kesiapsiagaan mempertahankan keselamatan dan kedaulatan perairan negara. Turut mengiringi Maritim Malaysia ialah barisan kanak-kanak yang mengenakan variasi seragam lengkap Maritim Malaysia melambangkan pewaris masa hadapan. Untuk hari ini, demi masa hadapan, laut yang aman dan selamat adalah warisan untuk generasi akan datang.
berperan dalam mempertahankan keselamatan dan keamanan negara. Inilah kontingen polis di Raja Malaysia. Menetui 5 orang pegawai kanan dan juga pegawai rendah polis. Berikut Pancaragam Pusat PDRM, pimpinan Superintenden Muhammad Fazila bin Muhammad Nur dengan kekuatan 90 anggota. Bakal melintasi pentas kenamaan ialah wira-wira yang telah menaruh jasa dan bakti. Hari ini mereka kembali melangkah dengan penuh kebanggaan sebagai simbol penghargaan dan keberanian. Barisan Pesara Polis terdiri daripada 43 pesara dan diketuai oleh Deputi Superintenden Polis Salim bin Dollah. Menyusul detachment Pancaragam Polis di Raja Malaysia, kontingen Kedah dengan kekuatan 37 anggota diketuai oleh Asisten Superintenden Polis Syed Muhammad Izzuddin bin Sad Salehuddin. Detachment seterusnya ialah detachment pakaian operasi tugas am dengan kekuatan 192 pegawai dan anggota. Detachment ini diketuai oleh Deputi daripada Anggota Tugas am, Pasukan Polis Mari, Pasukan Gerakan Udara, Pasukan Simpanan Persekutuan, Light Strike Force, Public Order and Riot Unit, Pasukan Gerakan am, Pasukan Gerakan am Sniper, 69 Komando Pasukan Gerakan Khas, Unit Tindakan Khas UTK dan Detachment Unit K9 diketuai Asisten Superintenden Polis Alaku Mani, anak lelaki Mulukia bersama 18 pegawai polis dan 16 ekor anjing. Berikutnya ditampilkan ialah aset-aset kenderaan yang dimiliki oleh pasukan polis di Raja Malaysia. Terdiri daripada 15 jenis aset kenderaan diketuai oleh Superintenden Batul Muin bin Abdul Aziz. Kenderaan-kenderaan ini digunakan dalam membantu pasukan melaksanakan tugasan kerodaan, operasi, risikan dan penyiasatan. Turut menyertai perarakan ialah All Terrain Tactical Assault E-Bike ATIP. ATIP ini merupakan motosikal elektrik berprestasi tinggi dan tahan lasak yang direka khas untuk operasi bersifat ketenteraan. Motosikal ini juga mempunyai ciri-ciri mobiliti yang hampir tidak mengeluarkan bunyi dan berkeupayaan mendaki dan melalui dalam apa jua bentuk keadaan muka bumi yang sukar dan juga terpencil. Digunakan dalam operasi bagi rondaan kawalan keselamatan. Aset ini termasuk Honda CR-V 1.5 Turbo, Honda City 10 SL, Honda Civic FE 1.5, Toyota Hilux 204 Robusta PGA, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux RCIV, Toyota Hilux 2.8, Armour Personal Carrier Guardian, Armour Personal Carrier Jaws, Scania Water Canyon dan Scania Command Vehicle. Berikut ialah kontingen Angkatan Tentera Malaysia dari pelbagai cabang perkhidmatan darat, laut dan udara beserta dengan aset-aset keselamatan. Mendahului kontingen Angkatan Tentera Malaysia ialah Pancaragam Pusat Latihan Muzik Tentera Darat 2 dengan kekuatan 45 anggota diketuai Lieutenant Khairul Nyusul ialah kontingen veteran Angkatan Tentera Malaysia mewakili 3 cabang perkhidmatan iaitu darat, laut dan udara dengan kekuatan 40 anggota yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Osman bin Ahmad Bersara.
yang ditubuhkan dengan kekuatan 33 anggota. Pimpinan Lieutenant Nurliana Hanani binti Muhammad Sulaiman serta dibantu oleh Ben Sarjan Major Pegawai Waran 1 Nur Hidayah binti Muhammad Nur dan Drum Major. Melangkah gagah Sri Kandi Perkasa, kontijen gabungan wanita Angkatan Tentera Malaysia terdiri daripada 3 pegawai dan 151 anggota mewakili 3 cabang perkhidmatan darat, laut dan udara. Putera Sri Kandi dari pelbagai kebakaran. Dan berikut ialah pancaragam Pusat Tentera Udara Diraja Malaysia dengan kekuatan 2 pegawai dan 44 anggota di bawah pimpinan Lieutenant Colonel Muhammad Rizal bin Haji Muhammad Nur TUDM selaku pengarah cawangan muzik dan kesenian TUDM dan dibantu oleh Kapten Sabri bin Hamil TUDM, Fleet Sergeant Muhammad Taufik bin Zakaria dan Drum Major Korporal Udara Muhammad Syafiq bin Muhammad Nashira. Menyusul ialah pasukan Tentera Udara Diraja Malaysia terdiri daripada 3 pegawai dan 204 anggota lain-lain pangkat terdiri daripada pelbagai tren dan ketukangan diketuai oleh Juruterbang Lieutenant Colonel Hamad Razif bin Abdul Hamid BUDM, Ahmad bin Habibur Rahman BUDM, manakala Sarjan Major Regimen Contingent adalah Pegawai Waran Udara 2 Khairul Zani bin Cik Muhammad, Pegawai Waran Udara 2 Muhammad Fauzi bin Abu Bakar. Mengiring kontingen Tentera Udara Malaysia ialah aset pertahanan TUDM didahului oleh kenderaan pembawa misal Starstream KPMS. Kenderaan ini merupakan kenderaan pertahanan udara asas rendah pada jarak efektif 7 km. Diikuti oleh 2 kali trailer Tentera Udara Diraja Malaysia. Trailer ini merupakan kenderaan low loader yang digunakan bagi membawa misal dan roket untuk pesawat TUDM. Kenderaan pertama membawa 2 unit misal R-27, 2 unit misal R-73, 1 unit M120 Amram, 1 unit M7 Sparrow, 1 unit AGM-84 Harpoon, 1 unit MK-82 JDAM dan 1 unit MK-83 JDAM. 1 unit misal KH-31AUL, 1 unit misal KH-31PUL dan 3 unit 190UL. Acara perbarisan diteruskan dengan kontingen hybrid tentera darat didahului pancaragam brass band gabungan 12 brigade berkekuatan seramai 35 anggota lain-lain pangkat dipimpin oleh Pegawai Waran 2 Jacqueline bin Jono, Drum Major Batalion Pertama Regimen Ranger Diraja dibantu oleh Staff Sarjan Muhammad Hafizuddin bin Baharudin dan Sarjan Muhammad Nur Aslan bin Sazali dari Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja. Berikut kontingen hybrid tentera darat diketuai oleh Lieutenant Colonel Muhammad Zulhaidi bin Zulkifli daripada BPM Tempur dan sokongan logistik dengan cokan kata gagah setia. Tentera Darat Malaysia akan terus kekal sebagai benteng utama pertahanan negara. Berjalan seiring adalah 23 ekor kuda istiadat dari pasukan skuadron istiadat berkuda diketuai oleh Lieutenant Colonel Syarul Azuddin bin Maulud. Turut hadir menunggang bersama adalah Major General Dato' Indra Zahari bin Muhammad Arifin, pengerusi Kor Armor Diraja.
Acara pembarisan dan parakan diteruskan dengan menampilkan keunikan persembahan daripada pasukan akrobatik Army Red Warrior yang akan menampilkan pelbagai persembahan di atas motosikal yang sedang bergerak. Sama-sama kita saksikan kemahiran ahli pasukan menunggang dan mengendalikan motosikal dengan aksi yang mendebarkan menggunakan 3 motosikal jenis Daza Cruise. Pasukan akrobatik Army Red Warrior akan menampilkan formasi aksi ketenteraan SWAT di tengah-tengah dan diapit motosikal kiri dan kanan dengan formasi Tugu Negara. Turut serta ialah aset hybrid tentera darat terdiri daripada 2 unit ATV, 2 unit motosikal BMW, 2 unit kereta Bronda Honda Civic, 2 unit meriam 105mm tank Howitzer, 2 unit meriam Olicon, 2 unit Rapid Ranger, 2 unit meriam G5 MK3, 2 unit KPM 81mm mortar, 2 unit G-Wagon HMG, 2 unit KPS AGL, Light Forward Repair Vehicle, Toyota Bangkok dan COTP, aset jambatan iaitu Short Integrated RAMP. Menghampiri pentas kenamaan ialah aset-aset dari 4 Brigade Mechanized, 8 aset, 4 Brigade Mechanized yang akan menampilkan pembarisan tempur elemen mechanized didahului oleh 2 kenderaan perisai lipat barat, 6 kereta perisai komputer berbagai varian persenjataan terdiri daripada 2 unit AFP 20mm, 2 unit ATGW dan 2 unit surveillance, 2 unit MIFP K200A1 IFT 12.7mm, 4 unit SCV Adnan 300 berbagai varian terdiri daripada 2 unit IFT 25mm dan 2 unit AMC 120mm, 2 kereta kebal PT91M Merdeka 125mm. Menyusul di pentas utama, 4 unit SCV Adnan 300 berbagai varian terdiri daripada 2 unit IFP 25mm dan 2 unit AMC 120mm dan 2 kereta kebal PT91M Merdeka 125mm. Menyusul ialah brass band gabungan 10 Brigade Para dengan kekuatan 44 anggota di bawah pimpinan Drum Major Pegawai Warung 2 Azrul Hafiz bin Jamaluddin dibantu oleh Sarjan Major Pancaraga Pegawai Warung 2 Ahmad Rashidi bin Bahari. Diikuti pasukan 10 Brigade Para merupakan komponen darat kepada pasukan angkat gerak cepat Angkatan Tentera Malaysia dengan kekuatan 3 pegawai dan 146 anggota lain-lain pangkat. Pimpinan Lieutenant Colonel Aini Nizam bin Azmi, pegawai memerintah Regimen Pertama Artileri di Raja Para. Pasukan ini sentiasa bersedia diatur gerakan di darat, laut dan
Turut mengiringi kontingen 10 Brigade Para ialah 2 motosikal Scrambler yang digunakan oleh kumpulan tinjauan Pandura, 2 sepakat 6x6 all-terrain mobile platform NK3 digunakan oleh tim keselamatan Zon Gugur bagi mengumpulkan payung terjun, CDF dan simulasi ransom, 2 kenderaan membawa senjata Vamtech yang dilengkapi dengan senjata AGL dan 12.7mm HMG, 2 unit meriam 105mm light gun MK3. Meriam ini ditarik menggunakan kenderaan penarik meriam jenis Vamtech. Menyusun pencarangan pusat Ko-Amo Diraja terdiri daripada 2 pegawai dan 52 anggota lain-lain pangkat. Pimpinan Colonel Zainul Azman bin Zainul Abidin, pengarah muzik pancarangan pusat Ko-Amo Diraja, dibantu Kapten Aminul Syafiq bin Abdul Aziz dan pegawai Waran 1 Mazin bin Medul, manakala Drum Major Staff Sergeant Muhammad Lester bin Abdullah. Berikut kontingen gabungan pasukan khusus Angkatan Tentera Malaysia terdiri daripada 21 grup gerak khas GGK, pasukan khas laut anggota lain-lain pangkat diketuai Lieutenant Colonel Farish Wajdi bin Ismail dari grup gerak khas. Pasukan ini tunjang utama dalam melaksanakan operasi khusus serta terlatih untuk melaksanakan pelbagai misi berisiko tinggi berangkumi operasi darat, laut dan udara. Turut serta ialah aset-aset pasukan khusus ATM terdiri daripada 2 motosikal Scrambler digunakan dalam sebarang penugasan long range patrol. Berikut 2 unit Special Operation Vehicle berfungsi membawa tim intim jarak jauh dan mampu memusnahkan tubuh musuh dan kenderaan ringan semasa operasi. 2 unit Rapid Intervention Vehicle merupakan kenderaan pengangkutan penggempur bagi akses bangunan atau pesawat yang tinggi, dan kenderaan Command Vehicle yang boleh diatur gerakan sebagai pusat kawalan operasi bergerak dalam sebarang misi yang dilaksanakan. Angkatan